أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin, ayah ibu sidang jemaah yang dikasihi lagi dimuliakan, alhamdulillah, puja dan puji kita rafakkan ke hadrat Allah, salawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang tidak terhingga pada pagi ini dengan izinnya juga dapat kita bertemu kembali untuk menyambung pengajian tasawuf dengan menggunakan kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat kepada hamba-hamba Allah. Kitab ini seperti yang selalu kita ulang-ulang disusun asalnya oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis. Kemudian diberi syarahan yang ringan oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar, seorang ulama dari Nusantara, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian diterjemah ke bahasa Melayu seperti yang ada di tangan kita oleh Al-Fadhil Ustaz Masruhan Kiai Khatib Al-Hafiz. Kita sampai muka surat 218. Berfikir, tengah-tengah tu kan? Berfikir tentang janji-janji Allah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berfikir tentang janji-janji Allah. Maksudnya ialah janji-janjinya Allah tu yang berkaitan dengan berbagai amal perbuatan yang menjadi kegemaran para kekasih Allah, juga berbagai amal perbuatan yang dijanjikan sebagai sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Okey. Seperti biasa, tuan-tuan para hadirin, kita akan buat imbasan di mana asal kita bermula, iaitu bagi yang ada kitab muka surat 216. 216 nasihat yang ke-15, tengah-tengah tu kan. Kita baca dia punya terjemahan sepintas lalu. Sesungguhnya pemikiran itu pada 5 sasaran. Ya, sesungguhnya pemikiran itu pada 5 sasaran. Maknanya benda yang kita nak kena fikir ni 5 ni. Allah kurniakan kita akal. Salah satu fungsi akal berfikir. Banyak benda kita fikir, terlampau banyak kalau nak disenaraikan. Maka jangan kita terlepas pandang untuk fikir 5 benda ni. Apa dia? Berfikir tentang bukti-bukti kebesaran Allah. Hal itu dapat menimbulkan tauhid dan yakin. 1. Berfikir tentang anugerah-anugerah Allah. Hal itu dapat menimbulkan mahabbah dan rasa syukur. Itu 2. Berfikir tentang janji-janji Allah. Hal ini menimbulkan kecintaan hari akhirat. 3. Poin ketiga ya. Kemudian berfikir tentang ancaman Allah. Hal ini menimbulkan rasa gementar, takut untuk berbuat maksiat. Dan yang kelima, akhir sekali, kita kena fikir
tentang kekurangan diri sendiri dalam mengabdi, mengabdi diri kepada Allah, padahal terlalu banyak Allah memberi kebaikan. Hal ini akan membuahkan, melahirkan rasa malu kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 5 perkara yang dianjurkan untuk kita berfikir. Justru itu pagi ini, tuan-tuan para hadirin, sambungan kita adalah merujuk kepada poin yang ketiga. Berfikir tentang janji Allah. Janji yang macam mana? Janji yang baik-baik. Janji Allah ni ada 2 lah. Dipanggil Al-Ma'ad. Mim, Ain, Alif, Dal, Ma'ad. Ma'ad ni janji. Ada 2. Janji baik, dia akan sebut begini, wa'dun. Kalau wa'dun ni baik-baik lah. Kalau janji buruk, ancaman, dia punya tulisan ada ya. Wa'idun. Dia tambah ya. Itu beza dia. Jadi kalau ya, janji buruk. Kalau tak ada ya, janji yang baik-baik. Kedua-dua ni dipanggil Al-Ma'ad. Janji-janji Allah. Jadi apa yang Allah janjikan pada hamba-Nya, kena fikir. Kena fikir, kena renung, kena hayati, kena ingat selalu. Okey. Seperti firman Allah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Maka apakah orang-orang beriman sama seperti orang fasik? Question mark, pertanyaan. Ada istifham situ. Allah tanya, "Hei manusia, cuba fikir tengok. Adakah sama orang beriman dengan orang fasik ataupun orang kafir?" Allah sendiri jawab, la yastawun. Ni surah Sajadah ayat 18. Tak sama. Maksudnya apa yang Allah janjikan tu pasti tak sama. Untuk orang beriman janjinya lain, untuk orang fasik janji lain. Takkan sama. Kalau sama, buat apa ada beriman, ada kafir kan? Tu dia. Baik, kemudian dia bawa beberapa dalil ayat-ayat Quran yang nak menunjukkan tentang janji-janji baik ni. Janji-janji seronok, atau kita sebut juga apa? Mubasyirat. Mubasyirat ni berita gembira. Bashir kan? Wa basyiril ladzi bashir. Antaranya surah Al-Lail ayat 5 hingga ayat 7. Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Fa amma man a'ta, adapun orang yang a'ta, memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kelak kami akan menyediakan baginya sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah. Okey, tengok apa Allah janjikan kepada orang yang a'ta, memberikan hartanya, makna bersedekah, infak, zakat, wakaf. Lepas tu satu lagi, wattaqa. Apa Allah janji untuk beri kepada hamba-Nya yang bertakwa. Jadi ada 2 situlah, a'ta, wattaqa. Lepas tu tambah satu lagi ayat seterusnya, ayat 6, wasaddaqa bil husna. Serta orang ni tadi, orang yang a'ta dan wattaqa tu, saddaqa, membenarkan adanya pahala yang terbaik. Husna. Husna ni baik. Orang nama Husna kan. Kalau lelaki biasa sebut Husni. Perempuan Husna. Husni. Hasan lah. Kalimah Hasan, Husain, Ahsan. Dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik, iaitu syurga. Maka kelak, ini janji Allah. Janji Allah ni kat ujung tu. Maka kelak kami, yakni Allah, akan menyediakan baginya sesuatu yang mudah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maknanya Allah akan permudahkan jalan hidup dia, insya-Allah. Ya. Allah akan permudahkan kehidupannya di dunia, di alam kubur,
apatah lagi di akhirat. Allah berjanji untuk mempermudahkan. Surah Al-Lail ayat 57. Baik, sedikit tambahan tuan-tuan para hadirin yang tak ada dalam kitab ni. Bila sebut wattaqa tadi, wattaqa ni takwa. Kita pun baru selesai Ramadan. Ramadan bulan takwa. Apa lagi janji-janji Allah kepada orang bertakwa? Tuan-tuan boleh catat surah Al-Anfal ayat 29. Itu Allah janji tu. Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ayat 29. Satu ayat je, tapi dalam satu ayat tu ada 3 tawaran yang Allah janji. Kalau kamu bertakwa. Apa dia? Furqan. Pertama Allah beri furqan. Furqan ni keupayaan boleh membezakan baik buruk. Boleh beza. Kalau kita kata tak, kalau tak boleh beza mana baik mana buruk, memanglah kita kata rupa itu. Tapi dengan zaman yang makin cacah marba ni, takut-takut benda baik kita nampak buruk, benda buruk nampak baik. Kan? Zaman fitnah. Jadi perlu furqan tu. Furqan ni Allah bimbing kita, Allah bagi ilham kita. Kemudian Allah padam kesalahan kita. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Rekod-rekod buruk yang malaikat dah catat selama ni, yang tak elok ni, dipadam. Tu yang seronok tu. Wa yaghfir lakum, dan kemuncaknya Allah memberi keampunan. Allah ampun. Ya, kita bersihlah mudah-mudahan. Itu surah Al-Anfal. Kemudian ada satu lagi, surah Maryam ayat 71-72. Maryam 71-72. Apa Allah janji kepada orang bertakwa? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Tak ada seorang pun di kalangan kita melainkan semua akan melintasi ataupun melalui titian sirat. Semua orang, tak terkecuali. Kemudian Allah kata apa? Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan hamba-hamba kami yang bertakwa. Jadi berbaloi tak? Soalannya kan, berbaloi tak kalau kita kat dunia ni struggle sikit lah, pulun sikit lah jadi orang bertakwa? Sebab nak jadi takwa bukan mudah, nyebut senang kan? Takwa ni buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang kan. Kalau orang lelaki dah hafal dah lah, hari Jumaat Tok Khatib duk pesan selalu, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Marilah kita melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan. Itu takwa. Okey. Jadi ketika meniti titian sirat, itulah waktu yang paling cemas sekali, yang akan menentukan untung nasib kita sebenar. Maka Allah janji, jangan risau, kamu fokus je jadi orang takwa. Waktu tu nanti aku settlekan, aku yang selamatkan, aku yang mudahkan urusan kamu. Fokus kita takwa. Suami bertakwa, isteri bertakwa, anak muda bertakwa, pemimpin, peniaga, semua kan, lapisan masyarakat. Okey, itu sedikit tambahan. Baik, kita sambung balik. Surah An-Nur pula. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Yang ni memang disebut wa'ada tu, wa'ada. Yang tadi tu atas tu, wa'dun tu. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Apa Allah janji? La yastakhlifannahum fil ard, bahawa dia Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ni. Berkuasa, jadi pemimpin lah. Kalau bahasa kuasa ni pemimpin. Allah akan mengangkat mereka menjadi pemimpin, sebagaimana
Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka juga berkuasa, mempunyai kuasa. Surah An-Nur ayat 55. Okey. Setengah ulama tafsir ketika membincangkan ayat 55 ni, An-Nur, ada satu huraian yang saya kira agak menarik juga. Dia sebut apa? Allah berjanji ni untuk lantik orang beriman, orang beramal soleh jadi pemimpin. Siapa dia? Dalam tafsir menyebut Imam Mahdi. Imam Mahdi. Maknanya itu betul-betul fasa terakhir lah. Fasa kepimpinan dunia ni Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad melalui 5 fasa kan. Fasa pertama Nabi sendiri waktu Nabi hidup. Lepas Nabi wafat diganti oleh Khulafa Ar-Rashidin, 4 orang tu. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali radhiyallahu anhum. Itu fasa kedua. Fasa ketiga startlah Bani Umayyah, Bani apa lagi, Abbasiyah, sampailah Osmaniyah. 3 tu yang besar, walaupun celah-celah tu ada macam-macam lagi. Andalusia, Fatimiyah, Mamluk kan. Kita sekarang nak tak nak berada di fasa keempat. Dalam hadis sebut mulkan jabariyatan. Dikuasai oleh pemimpin yang kebanyakannya ganas, sombong, ya, tak berhati perut. Tu hadis. Last kali nanti barulah Imam Mahdi. Maka ayat ni setengah ulama mengatakan rujukannya adalah kepada Imam. Allah berjanji sampai satu masa nanti yang akan memimpin dunia, ya, bukan Malaysia je, dia panggil khilafah tu. Adalah orang beriman dan beramal soleh. Siapa dia? Imam Mahdi. Sekarang ni orang tengah duk hangat-hangat bercakap kan. Ya. Kerana dah mencapai tahap 100 tahun tu. Sejak kejatuhan Turki Osmaniyah 1924 kan. Itu teori-teori ijtihad. Ya. Okey, jadi bila Allah berjanji pastilah. Pasti akan dipimpin oleh Imam Mahdi bersama-sama Nabi Isa alaihissalam. Dan firman-Nya lagi, innal abrar la fi na'im. Innal abrar la fi na'im. Sesungguhnya mereka yang banyak berbakti. Abrar ni orang yang banyak berbakti. Itu abrar. Daripada bir. Kalimah dia bir. Abrar. Orang yang banyak buat kebaikan. Orang yang tak pernah letih sebarkan manfaat kepada ummah. Itu abrar. Dan paling penting berbakti untuk agama lah. Itu nombor 1 sekali. Lepas tu barulah kita susun berbakti untuk negara ke, bangsa ke. Tapi agama tu menjadi payung dia. Ya, al-abrar la fi na'im, benar-benar berada di dalam syurga yang penuh nikmat. Allah janji untuk orang abrar benar-benar, ada lam situ. Lam tu dia terjemah benar. Taukid lah. Maknanya memang pasti janji Allah berada di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Baik. Dalam surah Ali Imran, saya terlintas pula ada satu doa tu kan. Doa pasal abrar ni. Mungkin ada yang dah hafal. Ayat dia surah kat belakang-belakang. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. 193 Ali Imran. Yang dah hafal alhamdulillah. Yang belum lagi boleh cubalah tambah koleksi ya. Surah Ali Imran ni popular ni, doa ni ada 5 Rabbana, 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 ada 5. Setengah orang bawa waktu tahajud. Rabbana faghfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, padam segala kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan tempatkan kami bersama golongan abrar. Tawaffana tu asal makna mati, wafat.
Maknanya lepas mati nanti kita nak duduk bersama golongan abror. 193 Ali Imran, ya, 193. Tu cantik doa tu elok. Okey. Surah Infitar yang kat sini ni, innal abrara lafi na'im. Surah Infitar ayat 13. Kemudian surah At-Taubah, wa'adallah, sama juga wa'adallahul mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman, sama ada laki dan perempuan, mukminin laki, mukminat perempuan. Apa Allah janji? Akan beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya beberapa sungai, ya. Jasiyah. Surah Muhammad. Okey, beberapa sungai tu sikitlah selit. Kalau tengok dalam surah Muhammad, surah Nabi Muhammad, pada ayat 15, masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anhar min laban wa anharun min khamar wa anharun min asal. Jenis-jenis sungai yang ada dalam syurga, pertama air yang jernih, kedua air susu yang tak berubah rasanya, makna tak masam-masam, tak basi-basi. Kemudian air arak yang lazat. Arak ni maksudnya air perahan anggur yang manis dan lazat. Wa asal min asal, yang keempat air madu, sungai madu. Sungai tu ya. Sungai arak, sungai madu, sungai air jernih, sungai laban, susu. Itu yang utama, ya. Surah Muhammad ayat 15. Okey. Mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal. Jadi Allah janji, jangan risau, tak keluar-keluar dah daripada syurga ni. Duduklah situ berseronok, bersenang lenang sepanjang-panjang hayat. Ya. Kerjanya makan, minum, enjoy, reunion, jumpa kawan-kawan, jumpa ahli keluarga, shopping, melancong, berkelah 24 jam. Ya. Dan beroleh tempat-tempat yang baik di dalamnya. Wa masakin, masakin ni rumah. Jadi syurga ni dia macam kat dunia lah. Kalau kita gambarkan dunia ni, cuma dia hebat, dia luar biasa. Kita ada rumah, ada pertamahan, taman. Kalau yang elit, cara elit syurga Firdaus kan, rumah orang kaya-kaya. Tu wa masakin. Masakin ni rumah. Daripada kalimah sakinah. Sakinah maknanya tenang. Jadi rumah kita yang sebenarnya kalau masuk, tenang. Tu rumahku, syurgaku. Kan? Kalau rumah masuk tak tenang, tu dia tak dapat lagi masakin lagi. Ya, dia hanya baitun. Baitun kan rumah juga kan? Baitun. Baitun ni kalau bahasa Arab, bata yabitu baitan, tempat menginap je macam hotel. Sekadar tempat tidur, salin baju. Tapi tak ada ketenangan. Ya, kalau masakin ni dia tinggi lagi, sakinah. Jadi syurga ni memang tenang lah. Jangan risau. Tak ada serabut-serabut, stres tak ada. Sentiasa tenang. Fi jannati adnin, iaitu di dalam syurga Adnin. Salah satu nama syurga, syurga Adnin. Wa ridwanum minallahi akbar.
Wa ridwanu minallahi akbar. Ridwan ni redha ya, ridwan. Perak Darul Ridwan kan. Ambil ni lah, ridwan. Keredaan Allah adalah yang lebih besar. Jadi syurga tu seronok dah. Sungai, rumah, istana, banglo, apa semua ni kekal. Tapi yang paling besar dalam syurga apa nikmat dia? Adalah keredaan Allah. Ni wa ridwanu minallahi akbar. Dan Allah akan menyatakan keredaannya ketika dia memperlihatkan zatnya. Kan ahli syurga boleh tengok Allah nanti. Ketika itulah dia kata, aku redha kepada kamu semua. Apa yang kamu buat kat dunia dulu, aku redha. Bersusah payahnya kamu jadi orang taqwa, jadi orang taat kan, jadi soleh solehah, aku redha. Ayat tu mahal tu. Bila Allah sendiri menyatakan betapa dia redha atas apa yang kita buat. Wa ridwanu minallahi akbar. Kita terima ucapan itulah rasa terharu yang tak tahu nak digambarkan. Itu dia kata ini satu nikmat yang sangat besar. Akbar tu isim tafdil ya. Akbar. Allahu akbar kan. Maknanya sangat besar. Zalika huwal fawzul azim. Dan demikian itulah kalau kita dapat, itulah kejayaan yang besar dan itulah sebenar-benar kejayaan. Dapat syurga itulah. Ya, surah At-Taubah ayat 72 ya, ayat 72. Ya. Infitar. Ya, termasuk. Luas lah. Berbakti ni luas lah. Tapi semua orang boleh terlibat. Ikut kemampuan kemahiran masing-masing. Ya, yang berdakwah, yang buat kerja amar ma'ruf nahi munkar, yang berjihad, yang belajar, yang hafal Quran. Bahkan yang bekerja, memberi manfaat kan. Jadi doktor. Doktor, sembuhkan orang, bagi ubat, rawat, bedah. Itu manfaat. Kerja bomba, padam api. Itu memberi manfaat. Itu semua berbakti. Tapi niat kita tu lah. Kena betul channel. Kerana Allah. Kerana menuntut akhirat, redha Allah. Lepas tu barulah gaji, apa semua kan. Semua orang berpeluang untuk jadi abrar sebenarnya. Jaga mak ayah sakit kan. Jaga anak. Ada anak yang OKU. Itu semua abrar. Ya. Orang infak, sedekah, abrar. Okey. Surah Al-Insan surah Sajadah dengan surah Al-Insan hak pagi Jumaat untuk imam baca. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ini cerita syurga juga yang Allah janjikan kepada abrar. Dalam surah Insan tu ada perincian. Kalau kita nak tengok apa ciri-ciri abrar, ada dalam surah Al-Insan. Dan apa yang Allah tawarkan secara detail, semua dalam surah Al-Insan. Untuk abrar saja. Ya. Okey, pada ayat 20, saya nak baca satu je dalam banyak-banyak tu. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bila abrar ni dimasukkan ke dalam syurga, mereka akan lihat syurga ni setiap sudut adalah nikmat. Tak ada yang tak nikmat. Semua nikmat, semua seronok. Wa mulkan kabira, dan mereka akan diberi kerajaan yang besar. Mulkan ni mulk kan? Pemerintahan. Kabira, besar. Ini yang kita sebut ahli syurga akan dilayan seperti seorang raja. Semua ahli syurga automatik jadi raja. Dan kita selalu sebut, saja ulang bagi semangat, paling lekeh, paling rendah punya ahli syurga, dia punya layanan seperti raja tu adalah 10 kali ganda. Asyrata amsalihah. Itu ahli syurga paling rendah. 10 kali ganda dia dilayan seperti raja.
Siapa yang paling rendah? Orang terakhir yang keluar daripada neraka. Dia orang last sekali keluar daripada neraka. Lepas itu masuk syurga. Allah beri dia 10 kali ganda lebih hebat daripada raja yang ada kat dunia ni. Jadi bayangkan yang memang asal-asal dah masuk syurga. Bayangkan pula yang duduk syurga paling atas. Oh, lagi gila-gila lah. Dia punya VIP dia tu kan. Dia punya layanan kekayangan tu dahsyat. Dia seorang. Dia seorang. Dalam hadis sebut seorang. Dia keluar dalam keadaan merangkak. Ya. Saya nak bacakan atau mungkin nak ulang, nak bagi nampak gambaran seronoknya syurga tu kan. Ini sebab janji baik. Okey, salah seorang sultan yang terkaya di dunia, salah seorang Brunei kan, Sultan Brunei. Istananya mempunyai 1788 bilik. Dipanggil Istana Nurul Iman. Tuan-tuan boleh search Google. 257 bilik air. 5 kolam renang. Ya. 110 buah garaj yang boleh memuatkan 3,000 buah kereta. Ya, koleksi kereta mewah Sultan Brunei ni cecah bilion ya. 564 lampu chandelier, 51,000 mentol, 44 tangga, 18 lift. Tu. Bayangkan 10 kali ganda. Besar mana istana Allah nak bagi. Kan? Ini semua adalah wa'dun. Ya, Allah janji, sedangkan Allah sekali-kali takkan memungkiri janji. Kan? Janji yang paling benar Allah lah. Okey. Ada satu lagi, teringat pula. Surah At-Tur. Surah At-Tur ayat juzuk 27. Baru ni kebetulan saya baca tafsir surah At-Tur dekat Masjid Al-Falah Aitawa. Duk teringat lagi. Ayat 21. Ni Allah janji. At-Tur, Tur ni Tursina lah, bukit. Ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman yang diikuti oleh zuriatnya. Zuriat. Maknanya zuriatnya pun beriman. Anak kita, cucu kita. Alhaqna bihim. Allah akan hubungkan mereka sekali. Akan letakkan di satu tempat yang sama. Jadi kalau tengok dalam kitab tafsir menyebut. Katalah ni contoh. Ayah duduk syurga tingkat 3. Mak syurga tingkat 2. Bawah. Ada anak dia seorang. Dia hantar tahfiz. Didik jadi orang beragama. Orang yang beramal dengan Islam. Maka anaknya duduk tingkat 6. Adik-beradik lain ada yang tingkat 1. Dan macam-macam lah misalnya. Jadi semua keluarga ni akan duduk tingkat 6 yang paling tinggi. Ini dalil dia. Dia ada package khas untuk family. Akan ikut siapa paling tinggi syurga dia. Semua nanti al-haqna, kami letak dia di situ. Jadi kita yang asalnya tingkat bawah, merasa. Kan? Merasa. Macam anak kita lah kerja kerajaan kan. Yang pangkat besar-besar pegawai tu. Kalau cuti tu dia adalah hotel-hotel mewah sikit. Kita pun dibawa lah, kita mak ayah duduk sekali tumpang kan. Panel-panel itu dan ini. Ada kelebihan Allah bagi. Jadi kalau maknya yang tinggi, ikut mak. Kalau ayah tinggi, ikut ayah. Kalau anak beranak dalam berapa beradik paling tinggi, ikut. Tapi syarat semua masuk syurga lah. Tu dia kata walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan. Itu memang family day betul lah. Ya.
Baik. Okey, habis. Berfikir seperti ini. Bila kita berfikir seperti ini, yang cerita baik-baik, sonok-sonok, indah-indah kan. Itu kita tak tengok depan mata lagi, baru dengar cerita macam ni pun dah terliur dah rasa bahagia kan. Yang betul-betul tengok depan mata tak tahu nak kata lah kan. Dengar cerita baru. Dipanggil khabar, tu khabar. Jadi bila kita berfikir seperti ini, apa natijah dia? Melahirkan cinta pada akhirat. Ini yang kita nak. Hubbul akhirah. Sebab masalah kita hari ni hubbud dunia kan. Kita ni cinta dunia sebab ialah dunia depan mata. Dah nampak depan mata, jatuh cinta lah. Akhirat tak nampak, gaib. Kena bagi nampak dengan suluhan iman tu. Iman kita yang kena suluh akhirat tu. Sehingga macam nampak depan mata. Baru kita jatuh cinta. Ya. Melahirkan cinta pada akhirat. Buah tafakur ini adalah mencintai orang-orang bahagia dan demikian timbul semangat untuk beramal seperti amal-amal mereka. Pertama tadi kita cinta akhirat, kemudian kita akan cinta, dia kata mencintai orang-orang bahagia, maknanya orang-orang baik lah. Kita akan cinta orang-orang baik, dengan demikian timbul semangat untuk beramal seperti amal mereka. Aku pun nak jadi macam dia, abrar. Aku pun nak jadi macam dia, suka bersedekah. Aku pun nak jadi macam dia, hafal Quran. Kita berlumba-lumba. Ambil semangat orang baik. Jadi cinta akhirat, cinta kebaikan. Dan berakhlak seperti akhlak-akhlak mereka. Terutama Nabi lah. Kita punya idola, ikon, para sahabat, orang-orang soleh. Baik. Jadi bila hati kita, jiwa kita sebagai manusia, maklumlah siapa-siapa pun, ada masa-masa dia datang rasa lemah semangat kan, malas, letih, sakit, macam-macam lah. Maka bacalah ayat-ayat cerita pasal syurga ni sebagai terapi. Pulihkan balik semangat kita, kekuatan kita. Dunia bukanlah dunia, kamu akan tinggal, ada akhirat. Jadi bersabarlah sekejap, pujuklah nafsu, sabar kejap. 60 tahun, 70 tahun kan, umur umat Nabi, sekitar itulah. Akhirat kekal, khalidina fiha abada. Tapi sifat manusia memang macam itulah, gopoh kan. Termasuk saya kan, tak sabar. Ayat yang cerita kelebihan sabarlah, lebih kurang gitu. Salah satu yang kita selalu baca, surah Az-Zumar tu. Tapi maksud ayat dia begini. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya senya orang yang sabar, Allah bagi pahala yang tak terhitung, bighairi hisab. Jadi lagi sabar, lagi tinggilah pahala dia. Sebab pahalanya sampai tak boleh nak dihitung kan, unlimited itu sebut. Tu sabar. Sabar dengan ujian hidup, musibah. Kawan saya baru ni, dia up kat status Facebook, maknya meninggal beberapa bulan yang lalu. Tak lama abang kandung dia meninggal. Lepas tu terbaru pula dia up, anaknya aksiden dah duduk di hospital patah riuk. Dia kata, ya Allah, ujian yang bertimpa-timpa kan. Tu sabar tu. Nak sabar tu bighairi hisab. Allah bagi pahala yang tak terhisap. Sebab tu dikatakan sabar ni jalan pintas kita ke syurga. Ada yang sebut sabar ni kenderaan kita yang akan bawa kita ke syurga. Ya. Okey.
Ya, betul. Termasuk kisah dialog Allah dengan Nabi Musa kan. Siapakah orang yang Allah cinta, Allah kasih? Nabi Musa pun jawablah, orang yang beribadat, lebih kurang gitu kan. Kalau kita qiyamulai, berzikir, Allah kata tak. Jadi jawapannya siapa? Orang yang berbakti. Orang yang kalau orang sakit, dia pergi ziarah. Orang yang lapar, dia pergi tolong bagi makan. Ya? Maknanya Allah nak tekankan di situ hablum minan nas. Hablum minan nas. Kamu dah buat hablum minallah. Hablum minallah kita dah buat lah. Dah sembahyang sunat, puasa sunat. Tak lengkap kalau tak ada hablum minan nas. Tu dia kan. Kalau kita sembahyang, itu amal peribadi kita lah, untuk kita kan. Bila melibatkan orang ni lagi besar pahala. Itu abrar lah tu, berbakti. Kalau kita sembahyang tu kita berbakti dengan Allah lah. Dan tu bakti kita dari sudut ibadat. Tapi Allah nak juga kita berbakti dalam konteks bersosial, bermasyarakat. Hablum minan nas. Sehingga ada hadis sebut di akhirat nanti Allah marah. Maksudnya bertanya tu macam nada marah. Allah tanya apa? Kenapa ketika aku sakit dulu, kamu tak datang ziarah kan? Ada hadis tu. Kita pun tercangak-cangak jawab. Bila masa engkau sakit, ya Allah, engkau Tuhan yang tak sakit-sakit. Macam mana kami nak ziarah? Allah kata, bukan aku sakit. Maksudnya ada hamba aku yang sakit. Kenapa tak ziarah dia? Kerana aku dekat dengan orang yang sakit. Lepas tu Allah tanya, kenapa waktu aku lapar, kamu tak bagi aku makan? Kita pun tanya balik, ya Allah, engkau kan tak makan. Kan? Tu Allah kata maksudnya hamba-hamba aku yang lapar, kamu buat tak peduli je. Aku dekat dengan mereka untuk menunggu siapa nak tolong kan. Abrar. Tu masuk abrar tu. Jadi maksudnya akhirnya seimbang lah. Hablum minallah tu pasak dia, lepas tu hablum minan nas. Jangan hablum minallah hebat, hablum minan nas tak ada. Atau hablum minan nas elok, hablum minallah pula kacau kan. Jadi mesti sekali. Tapi dipayungi hablum minallah dulu. Ya, itu memang disebut dalam surah Ali Imran. Kalau nak tengok ayat dia, duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Allah guna ayat tu dahsyat tu. Kamu akan ditimpa kehinaan. Kita ni akan jadi hina apabila illa kecuali. Kita ni akan jadi hina di mana juga kita berada, kecuali kamu hubungkan diri dengan Allah dan kamu jaga hubungan sesama manusia. 112 Imran, Ali Imran, ayat 112. Jadi dia tak boleh tempang. Dua-dua kena ada. Dia rajin qiyamulai contoh. Tapi menipu duit orang pun rajin juga. Hutang orang pun liat bayar. Itu dia hina tu. Dia hina. Disiplin dia dengan manusia dia jaga. Tapi disiplin dengan Allah, pergi kerja panjkat, elok pancual. Tanya sembahyang, panjkat pun tidak, apa tidak. Tak sembahyang tu kan. Hina. Dia mesti dua-dua. Itu maksud dia. Dia dua-dua sama jugalah, abrar juga. Mana kita bakti kita kepada Allah. Cuma kita akan nampak halunya bakti ni sama manusia lah kan. Macam kita kata berbakti pada ibu bapa. Itu yang kita sebut tadi, sebenarnya paling tinggi berbakti pada agama. Mana Allah Rasulullah yang di atas. Ya. Lepas tu Allah Rasul suruh kita berbakti kepada manusia, mak ayah kita, adik-beradik, jiran. Jadi hierarki dia macam tu lah. Carta dia tu kan turun. Okey, habis. Adapun, ini poin keempat pula. Semua 5 kan? Kita disuruh fikir 5 benda. Adapun tentang berfikir mengenai amaran. Ni wa'id ni, wa'id. Ataupun ancaman-ancaman Allah. Mestilah disertai dengan jalan menjauhi akhlak-akhlak yang disebut oleh Allah kepada musuh-musuhnya. Dan perkara-perkara yang telah disediakan olehnya untuk mereka, iaitu seksa dan azab pedih. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innal fujjar lafi jahim.
Dan sesungguhnya orang-orang yang fujar, derhaka, benar-benar berada dalam neraka. Surah Infitar ayat 14. Yang atas tadi ayat 13, Abror. Jadi lepas 13, 14. Jadi surah yang sama. Jadi kita jangan masuk golongan fujar. Jamak ya. Fujar ni jamak. Dia punya mufrad singularnya fajir. Fa alif jim ra, fajir. Derhaka. Derhaka, degil, keras kepala, kepala batu, sebutlah apa kan. Tu panggil fujar. Melawan je kerja je, melawan Allah, melawan Nabi, melawan tu fujar, ya. Okey, bagaimana kedudukan seseorang yang wataknya dia je betul, orang lain semua salah? Okey. Kalau memang dia betul, membawa ajaran yang betul, nasihat yang betul, dan yang ditegur tu memang nak membetulkan, betul lah. Contoh macam Nabi, Allah hantar Rasul kan. Adakah Rasul membawa ajaran yang tak betul? Tak. Habis Nabi je lah betul? Ya. Dia je lah betul, apa yang dia bawa semua betul. Jadi bila dia cakap yang ni tak betul, yang ni haram ni, memang haram lah. Jadi dalam konteks itu, kenalah. Tetapi kalau dia tu tak betul, mana ada manusia yang sempurna kan? Kalau Nabi tu tak apalah. Hatta Nabi pun Allah tegur kan? Allah didik, tarbiyah. Jadi kita kena imbangi. Kita kena juga selalu bermuhasabah, ya? Kalau dia tak betul tapi duk anggap dia saja betul, orang lain tak betul, itu takut ada masalah hati pula kan? Masalah hati. Sebab kita ni ada, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul kan? Jadi waktu betul, alhamdulillah, kita syukur, bukan bangga. Waktu tak betul, kita terimalah teguran orang, kritikan orang, dan cuba berlapang dada. Dia ada satu hadis tu, Nabi kata apa? Orang yang paling jauh di akhirat nanti, jauh daripada Nabi. Maksudnya Nabi pun tak nak jumpa kalau boleh, tak nak beri syafaat. Dia ada istilahnya, dipanggil arsarsarun, mutasyayyidun, mutafaihiqun. Ada 3. Orang yang bercakap, kalau bahasa kita hari ni dipanggil sembang kencang, sembang kari kan, bergegor-gegor, berdegar-degar cakapnya, tapi apa tidak. Nabi tak suka. Lepas tu yang kedua, dia bercakap suka merendah-rendahkan orang lain. Dia je yang hebat. Ada hadis tu, nanti boleh check balik. Nabi kata, yelah, cakap tak serupa bikin kan. Tu. Jadi kita muhasabah lah. Kita muhasabah untuk perbaiki yang mana kita boleh baiki. Ya. Ya, betul. Orang yang menegur kasar, apa jadi? Satu sudut, kalau kita lihat positif, dia dah menjalankan tugas menegur, kan? Baguslah. Hatta Nabi pun minta, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Siapa tengok benda tak betul, kena cegah dengan tangan, kena dengan lisan, dan paling tak mampu benci dengan hati. Itu positifnya. Cuma di situ dia tegur kasar. Kadang-kadang ada isu sampai tahap mengaibkan orang depan orang ramai. Itu kita panggil seni lah. Seni dakwah tu mungkin dia belum dapat lagi. Selalunya orang yang baru, yang tengah bersemangat, dia memang keras je, straight je. Saya pun pernah tempuh alam zaman tu. Masa mula-mula berhijrah dulu kan. Excited. Balik rumah, siaplah. Dengan mak ayah pun kena ceramah dengan kita. Kan? Ceramah tu pula bahasa macam kasar kan. Tak ada seni. Tak reti lagi. Ya, tapi lama-lama barulah kita belajar. Dapatkanlah tu panggil hikmah tu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
Jadi kesan dia bukan apa kita risau bila kita menegur dengan keras. Orang tu bukan lagi mendekat pada agama, lagi jauh. Lagi jauh, dia terasa hati. Bahkan kadang-kadang dia jadi fobia dengan agama. Jadi pendekatan lah. Ya. Ada satu cerita, seekor beruang, dia cemburu dengan seekor kucing. Beruang dengan kucing ni dibela oleh tuan yang sama. Tapi tuan ni suka manjakan kucing, lebihkan kucing. Dia ni macam dipinggirkan je kan. Lepas tu dia pun cari jalan. Kenapa kucing ni tuan dia sayang sangat? Kan? Rupanya dia tengok kucing ni suka bermanja-manja dengan tuan dia. Tangan dia tu pergi macam tampar-tampar pipi tuan dia, main-main. Jadi dia pun nanti nak buat lah. Kan? Tapi dia terlupa tenaga dia tu tenaga beruang. Dan dia pun tak ada skill. Dia tamparnya pipi tuan dia tu. Oi, sampai kucing tu buat manja-manja pelan-pelan je kan. Oh, dia pom-pom kuat-kuat. Sudah dia kena lempang pula. Jadi skill tu tengoklah. Kau kucing cara kucing kan. Beruang cara beruang. Tapi seni tu biasanya didapati melalui pengalaman lah. Tapi siapa-siapa pun dia akan tempuh yang keras dulu. Yang straight dulu. Saya masa mula pergi pondok Pasir Tumbuh Kelantan, abang-abang senior bagi satu pesanan. Dia kata kau mengaji kat sini ni nak belajar ni, nak berhijrah kan, bagus lah kan. Tapi peringkat awal kau akan nampak semua orang salah. Kita je betul. Dah kita mengaji ni, ada ilmu. Tengok orang rasa macam geram je. Ya apa ni jahil ni, tak reti sujud tak betul. Kan, ambil wuduk. Memang betul. Kena benda tu. Lama-lama kita muhasabah balik. Kan? Jadi itu dia panggil pendekatan lah. Pendekatan dia. Cuma ada juga teguran yang perlu dibuat secara keras. Itu kata dia berbeza-beza situasi. Diumpamakan kalau hati ni dah berkarat, karat tebal, dibelai-belai pun tak mau kena ambil pom-pom kan. Ada juga. Jadi kita tengok situasi. Saya pernah pergi ceramah satu tempat. Dia orang briefing saya, AJK. Ustaz, sini ceramah tak nak lembut-lembut, dia kata. Terus bagi gia 6. Saya, makna gia 6 tu terus agresif kan. Macam tu pula. Dia tak nak jenis soft spoken ni. Dia nak bersemangat. Kalau boleh hentak ni meja kuliah ni kan. Dia pun suka macam tu. Ya, dia karakter orang tak tahu. Sebab tu dalam Quran juga ada surah Al-Hadid, surah besi. Ada orang yang boleh dinasihat dengan hikmah, ada orang yang mungkin kena keras sikit, mungkin bahkan sampai kena hukum, kena denda. Sebab itu akhirnya hikmah tu luas lah. Ya. Tu kata seni tu kan. Susah nak cerita kan. Dalam lembut ada keras, dalam keras ada lembut. Lembut ni maksudnya budi bicara, keras ni kadang tegas. Bukan keras baran tak tentu pasal. Dia tegas lah. Tapi orang tegas tu ada masa dia boleh lembut, dia boleh bergurau. Bukan satu hala je. Dia termasuklah tu tasawuf. Tasawuf melahirkan akhlak kan. Kita belajar tasawuf ni hati. Daripada hati tu melahirkan syakhsiah kita, akhlak kita. Cuma kalau kita nak bincang secara khusus, dia ada bab lah, ilmu dakwah lah, fiqh dakwah. Dia cerita bab dakwah kan. Seni berdakwah. Ada kitab-kitab yang ulama karang, panduan berdakwah. Dan dia orang kongsi pengalaman. Saya dulu pun masa PKP, masa kita PKP lockdown, tak buat apa, saya share di Facebook lah. Daripada hari pertama puasa sampai 30 Ramadan. Kongsi pengalaman berdakwah. Dekat Facebook. Panjang lah cerita. Boleh buat buku lah, cuma tak buat je. Seni berdakwah.
Okey, kat mana tadi? Fujjar lawan kepada abror. Tu. Wa innal fujjara lafi jahim. Jahim ni neraka lah. Jahim, jahannam. Dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka kalau tak bertaubat, mati dalam keadaan derhaka kepada Allah, benar-benar berada dalam neraka. Benar ni maksud benar lah, janji Allah begitu. Maksudnya tak mungkin fujjar tiba-tiba dalam syurga. Itu dah menyalahi janji. Tak mungkin abrar tiba-tiba ke neraka pula. Melainkan kalau dia ada cerita lain. Cerita hati niat tak ikhlas ke apa, itu hatilah, kita tak tahu. Al-Infitar ayat 14. Infitar ni surah apa tu? Tajuk-tajuk kiamat kan. Insyiqaq, infitar, takwir. Juzuk 30 kan. Dalam juzuk 30. Juzuk 30 ni ada 37 surah. Daripada An-Naba tu sampai ke sebelum Wadduha, situ saja 15 surah. Agak panjang-panjang sikit lah. An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, Mutaffifin, termasuklah Infitar, Takwir, Insyiqaq, Al-A'la, Al-Fajr. Lepas tu Wadduha ke bawah sampai habis. Semuanya 37 surah. Kemudian Allah berfirman, fakullan akhadna. Kita berhenti situ. Kita berhenti dekat fakullah sebab panjang sikit ayat ni, kita nak kena hurai panjang juga nanti. Dan di belakang tu ada satu lagi ayat, surah At-Taubah 68. Tu antara dalil-dalil berkenaan ancaman yang Allah sediakan, yang Allah janjikan kepada fujjar. Banyaklah istilah fujar, kufar, munafik, apa lagi, asi, mutakabbir. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri kita kepahaman yang baik dan membimbing kita untuk sentiasa fikir benda-benda yang kita bincang pagi ni kan. Fikir syurga, fikir nikmat anugerah Allah beri pada kita, dan fikir juga amaran-amaran, ancaman-ancaman yang Allah janjikan kepada mereka yang kufur ataupun fujjar tadi. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita jumpa bulan 5 pula kuliah. Minggu pertama dan minggu kedua insya-Allah, Isnin. Kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.